Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Daripada makam-makam lama yang terletak di Kampung Padang Senjana, Min bergerak ke satu lagi makam yang diberi gelaran oleh penduduk sebagai makam Tok Kelewang yang terletak di dalam kawasan Alur Ganu bersempadan dengan Kampung Padang Senjana. Terlihat dari kejauhan bersebelahan dengan jalan berdekatan rumah PAM yang baru dibina di Kampung Alur Ganu, terlihat nisan yang cukup indah daripada sela semakan dan juga terpahat nama kepada si mati dan juga tarikh kepada si mati dan juga pada hari Jumaat yang dinyatakan pada nisan ini tarikh merupakan hari di mana si mati meninggal dunia. Tertera di tulisan batu nisan ini bertulis yang dibaca oleh Pangeran Muda Al-Furqan ialah Huwal Haqqul Baqi, telah kembali ke rahmatullah Muhammad Nuruddin bin Abdul Rauf Perak pada 20 Rabiul Awal 1323 Hijrah, iaitu jika dikonvertkan kepada tarikh Masihi merupakan 25 Mei 1905. Seni nisan yang sangat indah bermotifkan bunga teratai di atasnya. Siapakah gerangan pemilik makam ini? Tertera namanya ialah Muhammad Nuruddin bin Abdul Rauf Perak. Namun apakah peranannya, apakah jawatannya pada saat pemerintahan zaman Sultan Abdul Hamid? Wallahu alam. Masih lagi dalam pengkajian awal berkenaan siapakah sebenarnya makam ini. Namun yang menarik perhatian Min dan juga Pangeran Muda Al-Furqan ialah nama bapa kepada individu yang dimakamkan di sini, iaitu Abdul Rauf Perak. Apakah ada kaitannya dengan negeri Perak atau sebaliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min bawa angka daripada kita melalui makam-makam lama yang ada di Kampung Padang Senjana ataupun dahulunya merupakan satu kawasan kota Padang Senjana. Kita menuju ke sempadan di antara Kampung Padang Senjana dan masuk ke kawasan Alur Ganu. Makam ini terletak di tepi sungai, betul-betul tepi sungai di sebelah sana, dan dikatakanlah menurut pembacaan daripada Pangeran Muda Al-Furqan, kita baru dapat kenal pasti yang makam ini tarikh dia daripada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang bermotif bunga teratai di atas, dan makam ni pada mulanya memang tersimpan di dalam semua. Alhamdulillah, dengan izin dan kudrat yang Allah bagi, kami mampu membersihkan sedikitlah kawasan makam ini. Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan ingin berziarah, bolehlah hadir. Lokasi dia bersebelahan dengan rumah PAM yang baru dibuat di kawasan Alur Ganu. Jadi bolehlah pekat-pekat tuan-tuan mai seorang banyak sedikit hadiah Fatihah dan bantu pelihara semula makam ni, insya-Allah. Dan kajian selanjutnya akan dijalankan berkenaan siapakah tokoh kepunyaan makam ni, kerana tertulis semua di sini daripada nama, gelaran dan juga tarikh. Tarikh ada di bawah. Zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid sampai ke kita pun dah lama mana lah. Jadi setakat itu sajalah, insya-Allah. Ada seorang ulama Nusantara terkemuka yang berasal daripada Perak, iaitu Syekh Abdul Rauf Al-Marbawi. Namun kesahihan itu masih lagi di peringkat permulaan kajian. Apapun, semoga makam ini tetap terpelihara di samping menjadi tanda sumbang bakti beliau kepada masyarakat dahulunya. Menurut pengkajian daripada Wan Tiong pula, tiada sebarang nama yang ditemui iaitu nama Nuruddin yang berkaitan dengan Syekh Abdul Rauf Al-Marbawi. Jadi sejauh manakah kebenarannya? Wallahu alam. Jika dilihat dari seni nisannya yang bermotifkan seni bunga teratai, selalunya ianya sinonim dengan seorang yang agamawan. Apakah makam ini benar-benar makam kepunyaan seorang ulama? Wallahu alam. Apapun, Min harap dengan izin Allah, semoga suatu hari makam ini akan dikenal pasti sama ada ianya makam ulama, pembesar ataupun apakah peranannya pada zaman tersebut.